Halo semua. Baiklah, mari kita berkenalan dengan watak kita, Rich, Jacqueline, dan Poor Jill. Mereka suka bermain dengan anak patung. Saya bersedia untuk mula membuat rumah. Saya perlukan pita dan gunting. Mari kita mulakan dengan bumbung. Wah, Iri gangster jadi sangat bagus. Memotong tingkap, mengeluarkan cardboard tambahan. Selesai. Wuhu! Sekarang, mari kita bahagikan rumah kepada tingkat. Ya, cantik. Jacqueline, apa yang kamu akan buat? Apa kekacauan ini? Ini tak boleh jadi. Saya perlukan rumah yang paling cantik sekarang. Saya sedang menunggu. Oh, Sony, saya kesulitan rumah saya dengan emas. Ya, itulah yang saya maksudkan. Saya ada beberapa berlian di sini juga. Wah, bumbung saya sungguh menakjubkan sekarang. Mari kita buang emas yang berlebihan. Hei, Jill, apa yang kamu buat di sini? Saya cuma nak tengok. Wah, saya bersin. Oh, perlu lap hidung saya. Oh, tunggu sekejap. Ia akan kelihatan hebat di atas bumbung. Idea yang hebat. Tangkap, Jacqueline. Bersepanya. Bersihkan. Adakah saya dijangkiti, Butler? Saya rasa tidak sihat. Cik Jacqueline, saya boleh menawarkan anda beberapa perkhidmatan. Bagus. Dan saya perlukan mahkota di sana. Lakukan sekarang. Baiklah, saya ada beberapa mahkota yang cantik dengan saya. Yang mana satu yang awak suka? Pilihan yang bagus. Letakkan di rumah anak patung awak. Itu cantik. Wah, ia sangat terang. Cermin mata hitam saya sempurna. Oh, ia sedikit rosak. Ini adalah cermin mata kegemaran saya. Oh, saya ada idea. Saya akan buat bunga daripada kaca. Ini sangat hebat. Wah, there's like a braid drawer yang indah. Serang mesa untuk menghiasnya di dalam. Mari kita mulakan. Butler, saya perlukan peti keselamatan. Buka ia. Mari kita lihat apa di dalamnya. Emas. Saya suka dan shilling sudah tentu. Saya akan gunakan shilling untuk menutup lantai di rumah saya. Shilling. Saya akan ambil. Jangan cepat sangat. Itu milik saya. Baiklah. Apa yang patut saya lakukan? Mari lihat apa yang boleh saya temui dalam beg sampah saya. Sekumpulan pensel. Mari kita satukan. Wow, lihat lantai ini. Ia sangat berwarna-warni. Bagus. Oh, apa ini? Benang? Hebat. Saya boleh menghias dinding dengannya. Saya perlukan gam. Tuangkan pada cardboard dan lekatkan benang saya padanya. Wow, ia kelihatan comel. Ini tak masuk akal. Saya ada idea yang lebih baik. Saya akan pesan perabot untuk rumah. Sneakerby sempurna sangat cepat. Hello, ayo di sini. Oh, terima kasih. Kan letakkan kerusi di sini. Cantik. Oh, sebuah perapian. Ia akan jadi sangat selesa. Betapa indahnya. Baiklah, berehat sekejap. Wah, ya, siapa model cantik ini? Betul. Ini saya. Saya tahu saya akan gantung potret besar saya di dinding. Ini adalah hiasan terbaik yang mungkin. Jangan lupa tentang chandelier. Betapa cantiknya. Merakamnya? Ini pandangan yang teruk. Saya ada banyak spend.
ia sangat menyeronokkan. Saya tahu, saya akan membuat permaidani dan sofa. Selesai. Saya seorang genius. Apa lagi yang kita ada di sini? Saya ada cawan dan saya pasti boleh buat meja sisi daripadanya. Letakkan beberapa klip kertas di atasnya, voila dan lampu. Bagaimana dengan di sini? Oh, butang. Lihat, saya ada jam sekarang. Hebat, Jacqueline. Bagaimana dengan kamu? Letakkan meja, kerusi. Butler. Di mana makan malam saya? Bagus, letakkan di atas meja. Anak patung saya akan menikmati makan malam ini dengan lilin. Duduklah. Dan saya telah membuat ketuhar daripada cardboard. Mari letakkan di sini. Wah, lihat itu. Saya ada peti sejuk Coca-Cola dan pelbagai makanan lazat untuk anak patung saya. Wah, lihat tingkat pertama Anda. Hebat. Bergerak ke tingkat 2. Saya akan menutupnya dengan wang. Gaya yang cantik. Dan permaidani akan berwarna merah jambu. Oh, apa benda menjijikan ini? Jill, saya sedang memotong lantai saya. Wah, itu hampir saja. Mari kita lihat apa yang ada dalam tong sampah. Oh, lihat batang ais krim. Ada sedikit ais krim yang tinggal. Saya pasti boleh gunakan batang-batang ini untuk membuat katil. Lihat, ia sangat selesa. Wow, berisbu sempurni. Saya suka untuk saya dan anak patung saya. Dan ini tangga yang menuju ke bawah. Mari kita hias dengan lampu dan garland. Tetapi tingkap ini kelihatan kosong. Saya ada idea. Saya ada pembalut KitKat berwarna-warni. Saya akan gunakannya untuk membuat langsir. Voila, kami sudah siap. Mari letakkan di tingkap saya. Oh, angin ini sangat kuat. Adakah ini taufan? Tidak, ini penghantaran katil Barbie saya. Ia mengagumkan. Saya tahu. Terima kasih. Beres. Cantiknya kecil ini. Reflekkan di sini. Cermin sudah tentu dan rak dan banyak hiasan. Di sinilah Barbie saya akan berehat. Wah, perempuan. Bilik tidur kamu nampak menakjubkan dan anak patung kamu pasti menyukainya. Kamu telah mencipta bilik yang sangat selesa. Tingkat terakhir tinggal. Jom pergi. Jill, rumah saya pasti akan lebih sejuk. Tak mungkin. Saya sudah jumpa sebotol, menanggalkan penutup dan meletakkan penutup botol di seluruh lantai, juga di dinding dan siling. Ia kelihatan hebat. Dan batu permata terakhir. Cik Jacqueline. Ia hampir siap. Saya tak boleh tunggu lagi. Biar saya lihat. Ini menakjubkan. Tepat apa yang saya perlukan. Sebuah tap mandi emas di sini. Oh, lihat meja kecantikan ini. Barbie saya akan bersolek di meja. Solek? Hebat, Jill. Bagaimana dengan kamu? Biar saya lihat. Tunggu sebentar. Saya tahu ini akan menjadi tap mandi yang sempurna. Juga sinki. Wah. Tunggu sebentar. Saya ada bekas sos kosong. Saya pasti boleh buat sesuatu daripadanya. Oh, ya, kita ada setoran.
Wah, kamu semua buat kerja yang hebat, gadis-gadis. Saya perlu buat tingkat keempat sekarang juga. Baiklah, saya perlukan bantuan sekarang. Oh, dan kamu di sana. Tanggalkan bumbung dan buat pantai di situ. Baiklah, tiada masalah. Kita perlukan sedikit pasir, kerusi pantai, payung dan kolam sudah tentu. Baiklah, itu bagus. Diambil. Walaupun, saya mau letakkannya di kolam. Kenapa? Anak patung saya akan berenang dalam wang. Hebat. Adakah kamu suka? Dan saya ada bunga. Saya buat sendiri. Saya ada taman permainan di atas bumbung. Anak patung saya akan bermain dan berseronok. Hebat, kan? Gadis-gadis, ia sangat hebat. Rumah-rumah kamu cantik dan unik. Oh, tunggu sebentar. Di sini datang kereta kuda dengan putra. Hebat. Jaicho, di kawan-kawan, sister, untuk share video ni, berkomen di bawah. Snation Rasus, Jia Request Jumpa lagi. Selamat tinggal.